Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semua. Hari ini saya akan datang untuk sok-sok ikan lagi. Kita akan cari ikan-ikan spesies akuarium lah. Ikan seluang ke, rasbora ke, ataupun ikan-ikan pelaga ke apa ke yang ada kan. So, spot hari ni saya berada di kawasan hutan paya gambut. Boleh dikatakan gambut jugalah pasal air dia hitam kan. So banyak pokok-pokok tengok tu. Cantik kabomba. Saya nak tengok lah spesies apa yang ada dekat kawasan ni. Sebab sebelum ni saya pernah datang kawasan ni, tapi tak boleh nak masuk sini, tak boleh nak akses dengan kereta. So saya datang dengan motor hari ni. So kita cuba explore lah kawasan ni, tengok macam mana. Ni kawasan parit besar sangat ni. Nampak tu, sampai ke sana. So kita akan cari ikan apa yang kita tak pernah dapat tu, kita bawa balik lah. So ikan yang selalu kita dapat tu kita akan lepaskan balik kot. Ni pun ada sikit payah, parit payah daripada sini. Okey, sebenarnya ni kawasan Tasik Bukit Merah kan. Ni kawasan Tasik Bukit Merah. So ini di bahagian belakang dia lah. So kita cuba masuk. Dan kita cuba cari tengok ikan-ikan apa yang ada. Tumbuhan ke, pokok-pokok ke, pokok air kan. Okay, jom kita try sahut. Nanti saya update. Alright. So kita mula daripada tepi-tepi sini kot. Tengok macam mana. Saya dia dalam kawasan dalam parit ni. Kita ambil belah-belah tepi dulu. Macam biasalah. Sahukan yang pertama, Tripchosis vittata ataupun Karim Osman. Okey, tak jap. Hari ni ada bawa display tank. Kita tengok. Sama juga baby dia. Cantik ke bomba dia. Ni ke bomba dia. Hijau ke merah ni. Cantik. Sekejap lagi baru kita ambil. Nak balik kan baru kita ambil. Wah, apakah itu? Ni geng. Ada tengkorak pula dah. Tak pasti tengkorak apa ni. Itu dia. Tengkorak macam kera ni. Gigi pun ada lagi. Ni, okey. Tak tu. Jom. Okay, biasalah. Tripchosis vittata. So ada juga anak imbelis. Okey, ini anak imbelis. Baby imbelis. Tu. Cantik lah. Kita ambil dulu nak. Nanti kita cuba lepaskan dekat parit-parit, dekat mana-mana yang dekat rumah, area rumah mak saya tu ada parit tau. Kat situ dulu banyak ikan imbelis. Tu sejak parit tu mengering apa semua, dah tak ada imbelis. Okey, tu dia. Kamera saya ni kalau dekat susah dia nak fokus. Okey, anak imbelis. So kita try ambil dulu nak.
Okey, kita tasuk lagi. Tu saya naik atas tadi simpan ikan. Besar punya king cobra dah melintas tadi kan. Terus dia pergi ke sana. Saiz besar tu. Daripada bawah tu. Mantap babu. Hitam punya embelis. Jantan ni. Sekejap kita tengok. Embelis jantan. Banyak pula embelis kat sini. Yang ni pun sama juga. Saya nak ada 2 ekor. Astaghfirullahalazim. Saya terambil tadi ada 2 ekor. Tu. Dua-dua jantan geng. Aduh. Tu dia. Muda lagi ni, jantan yang muda ni. Yang ni dah tua dah. Tu. Air ni sejuk lah sampai dia jadi berkabut. Tu, kita sok lagi. Dapat kat sini tadi 2 ekor. Tak ada dah. Habis lah. Tak pasti boleh pergi ke tak ni. Dalam. Nak pergi sana tapi ni lembut. Tak ada dia. Tenggelam kan. Banyak pokok ni ya. Wow. Cucuk sis bitata besar punya. Balik. Sama juga. Sama juga cucuk sis bitata dengan burdu. Daripada dalam ni tadi dia keluar king cobra tu pergi sana. Agak-agak dah patah balik dah. Tak pasti. Ada lopok-lopok air kat sini. Kita tengok.
Tak ada. Dia. Okey geng, sama juga embellis dengan katak pisang. Tu, cantik kali ya. Pas semua embellis ni. Tak ada ikan lain ke? Okey, tu dah. Embellis. Tak apa clear air. Okey, jom. Esok lagi. Semua cucuk sis bitata. Sama juga ada seekor, 2 ekor embellis. Seekor cucuk sis bitata. So embellis jantan betina kita ambil bawa balik. Kita nak lepaskan dekat tempat baru. Okey. Tu dia. Kesepat. Cucuk sis. Cucuk terus. Sepat. Saiz besar. Cantik. Tak nak lah pasal dah banyak. Balik. Yang lain semuanya cucuk sis bitata. Tu. Balik. Sampai. Sama juga katak pisang. Penat. Rasanya kawasan ni banyak ni spot. Saya belum dapat lagi udang-udang. So rasanya kawasan ni banyak predator. Sebab tu udang pun tak cukup. Kawasan ni ada toman. Ni banyak ikan karim.
Okay. Cucuk sisi Witata Okay. Okay. Kita try ubah cari spot lain yang lebih cetek sikit. Sini dalam sangat, so nak turun pun susah kan. Jom kita cari ronda dulu, nanti kita jumpa spot kita berhenti. Okay, kita baru sampai satu lagi spot. Cantik parit dia, tapi clear water. Yang ada Pucelis Pencek gambar kepala timah. Lagi tak nampak ikan pada seluang-seluang, tak nampak. Air dia jernih, tak ada apa. Cuma nampak tadi anak haruan lari. Kita depan tu sikit. Oh ni, parit ni. Kita dah kawasan ni. Tu ada macam anak ikan bujuk ke anak ikan haruan. Tu pasti lah. Kita try tengok so ikan apa. Jatuh. Wah, banyak. Ikan haruan tu merah-merah. Kita sini. Tu geng, sauk punya sauk. Dapat anak ikan haruan. Baby. Tu. Anak ikan haruan. Ikan cucuk sisi Witata hitam gelap. Tu, besar. Ikan karim. Sama juga karim.
Sama juga. Oh, anak bujuk rasanya ni. Chana Lucius. Tak pasti lah. Okay, cubaan saya untuk ambil ni ikan bomba ni. Ada banyak habuk ni. Habuk kotor-kotor dia banyak lagi. So kita terambil tengok apa. Alah, dapatlah sikit. Dia susah nak tercabut. Okay. Wah, dapat dari hook dah. Ada habuk. Okay. Tak pendek-pendek menjadi lah. Nanti letaklah aquarium dia akan tumbuh panjang. Kita ambil pokok dulu.
Tu geng. Ikan bomba merah ni geng. Nampak? Tak nampak hijau pun, nampak merah. Kita bawa balik sikit. Haruan. Tu. Oh, banyak ah. Ini ibu mesti besar. Banyak ni. Tu, semua haruan merah-merah. Alhamdulillah, membiak banyak kat sana ni. Tengok boleh zoom ah. Tu dia. Banyak naik. Semuanya nak. Okay, kita sampai ke spot yang tak ingat lah berapa banyak. Itu dah mudahnya kalau kita dengan motor. Senang lah kita nak masuk spot-spot macam ni. Ni lopak air macam ni, kita boleh try tengok. Sekejap. Lembek. Okey tak. Okey, ngam. Try. Baby, this is. Sama juga. Karim sah. Okey, kita dapat satu imbelis. Imbelis. Jantan ni. Kita bawa balik dulu.
Wah. Imbelis tak perasan. Jantan geng. Tu. Jantan ni ekor. Nampak tu. Menarik kalau dia kecil sikit. Tak ada muda lagi. Baik tu. Susah. Aduh. Tak simpan. Sekejap. Kalau saya buang tu maksudnya ikan karing tu. Besar-besar tu. Hitam air dia kan. Kita dah pula dapat spesies rare lain. Walaupun banyak lopak sini. Ada buih. Ada.
Anak ikan haruan semua. Semua anak ikan haruan. Pokok leh. Ikan haruan juga. Baby haruan ni. Cakna strata. Sama juga. Jom kita cari pot lain. Kebanyakannya ni je pucuk si witata. Cantik ke bomba dia, geng. Tu. Di dalam pot ni. Kebanyakan lokal pencet pada timah ni. Kita sep. Kepala timah. Ekor biru. Wow. Ekor biru ni. Orang kata tengok apalah ikan ni pun nak ambil kan. Tapi sebenarnya dia tak tahu. Ikan ni lah cantik sebenarnya. Okey, nampak tu. Wow. Ekor biru dengan ekor kuning, geng. Okey, tu. Cantik ekor dia. Biru ni sejantan ni. Kan. Okey, kita ambil tengok 3 ekor ni. So ada lagi. Yang ni ekor kuning. Tina sini. Perut lebar. Balik. Ada juga imbelis. Tu. Imbelis lagi. Ni tina ni. Kita ambil. Nanti saya akan buat satu video untuk ataupun dalam video akhir ni ke, tengok macam mana untuk kita release ikan ni dekat parit yang saya cakap tu. Okey. Tu. Cantik abang timah ni. Okey. Kita tengok satu lagi. Cepat banyak. Okey. Tu dia. Kita ambil ekor biru je, ada tak? Dah semua ekor kuning.
Okey, biru. Waduh. Ekor biru. Kalau yang sebelah brackish water sana saya tak pasti lah. Kuning kot. Okey, jom. Ambil lagi yang seekor. Kan cucuk si vitata tu. Ekor panjang nampak. Try ambil. Jom. Ada geng, Tedung Selar geng. Kat sana. Hari ni saja dah 3 kali jumpa. Tu. Mana dia nak pergi ni? Cari makan tu. Hilang lah. Okey geng, kita dah sampai lah dekat kawasan rumah ni. Dekat parit yang saya nak lepaskan ikan laga ni. Nampak ni. So kita akan lepaskan ikan laga ni dekat dalam parit. Jom saya tunjuk. So ini adalah kawasan parit dekat depan rumah saya je. Siapa parit ni dulu, kalau ikutkan dalam 10 tahun lepas, memang banyak, sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak ikan laga geng. So bila dia dah kering, akibat pembangunan lah, dia orang ada korek parit. Diorang ada korek parit untuk masukkan ke kebun-kebun. So parit ni kering. So sekarang ni parit ni dah mula ada air balik. So saya dah patung lah. Saya dah pantau parit ni lebih kurang dalam 2 tahun lah. 2 tahun dia tak pernah kering lagi. Walaupun cuaca panas ekstrim, dia tak kering lagi lah. So ikan yang kita tangkap tu ni, beta imbelis ni, semuanya ada 9 ekor. Dan saya ambil seekor yang saiz besar, saiz jantan warna hitam pekat. So yang ni yang balance dia 2 jantan 6 betina ni saya akan biarkan kat sini. Saya akan lepaskan balik kat sini. Okey, sebab dulu kawasan ni banyak ya beta imbelis. So sekarang ni beta imbelis dah kurang, dah tak ada. Dia ganti dengan haruan je kat sini. Okey, jom kita buat pelepasan. Okay, kita cari tebing yang rendah sikit. Okay ni geng, 9 ekor. Kita akan buat pelepasan kat sini. Okay. Agak tinggi sikit parit ya. Okay, semua berjaya dilepaskan kat sini. So harap dia orang akan dapat membiak kat sini. Kita akan pantau dulu parit ni dalam tempoh setahun yang pertama ni. Sampai hujung tahun ni kita tengok. Saya rasa dia akan membiak dengan baik lah. Pasal dalam ni banyak pokok-pokok lumut-lumut dan semua. Saya cek perimeter air dia pun cantik, okey, sesuai untuk imbelis. So kita try buat. Kita try biarkan dalam ni. Okey, itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa menonton ke semua video saya. Alhamdulillah selesai sudah video untuk kali ni. Next time kita akan buat satu video mancing di Sangkar Kuala Gula pula. Lepas daripada tu kita akan balik kepada sauk balik, sauk ikan. Kita akan cari spesies-spesies rare untuk kita masukkan dalam saya punya channel lah. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, yang mana tak tengok lagi video-video saya sebelum ni, boleh cuba tengok video-video sebelum ni, banyak juga yang mancing, yang sauk ikan. Okey, itu saja video untuk kali ni. See you next video. Bye bye.